Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak berkongsi cara saya buat char kway teow. Panaskan minyak. Jangan banyak sebab untuk kita goreng ni hanya untuk 1 pinggan sahaja. Char kway teow ni mana-mana orang buat pun dia hanya untuk 1 pinggan sahaja ya. 1 ataupun 2 pinggan kalau kuali besar lah. Dia tak boleh banyak-banyak sekaligus. Okay, bila minyak kita dah panas, kita masukkan udang dulu. Okay, udang ni kita goreng sekejap sahaja. Nampak? Okay. Minyak yang sama, kita tumiskan bawang putih dan bawang merah. Okay, bila bawang kita dah naik bau macam ni, kita masukkan cili kisar 1 sudu sahaja. Okay, bila dah terbit macam tu, kita masukkan ni dia kicap char kway teow ya. Kita masukkan 2 senduk. Sebab senduk saya ni kecil, saya yang menggunakan 2 senduk. Kalau senduk besar 1 senduk sahaja. Char kway teow ni paling best kalau dapur besar, api yang besar. Okay, kita masukkan sedikit kerang. Okay, kita kecilkan api, kita masukkan telur. Jangan buka api kuat. Dan kita masukkan kway teow. Banyak ini sahaja ya. Tu. Toge dan kucai. Dan masukkan udang yang kita goreng separuh masak tadi. Tu. Baru kita besarkan api. Okey, dah siap. Macam inilah rupa char kway teow Cik Ani. Ni kicap ni memang kicap khas untuk char kway teow ya. Ni macam Cik Ani pegang ni. Boleh dapatkan di nombor telefon di bawah ya, di ruangan komen.